Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Rozadah Muhammad Taib, Melaka TV. Satu Malaysia Development Berhad telah menganjurkan program Ihsan Ramadan Aidilfitri peringkat DUN di Masjid Al-Syakirin Pasir Putih Bacang. Sumbangan berupa duit raya, kain plekat, kain batik dan hamper telah disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rustam buat penerima yang hadir. Sebanyak 440 penerima terpilih dari 20 cawangan UMNO yang menghantar 22 wakil penerima sumbangan golongan fakir miskin dan anak yatim. Sumbangan wang pentadbiran kepada 4 sayap itu mengikut cawangan dalam Dewan Undangan Negeri Bacang, iaitu Ketua UMNO, Ketua Pemuda, Ketua Wanita dan Ketua Puteri. Pada perkembangan yang sama, Isteri Ketua Menteri Datin Seri Asma Abdul Rahman yang turut menyampaikan sumbangan kepada Ketua Wanita dan Ketua Puteri yang hadir. Berita selanjutnya, 8 pihak dari pelbagai agensi termasuk TM Melaka dan Kelab Jurufoto Melaka menjalankan bersama menjayakan program bubur lambuk Ramadan di Surau Nur Hidayah Taman Peruna, Sungai Udang, Melaka. Pengerusi penganjur Abdul Jamil Abdul Jabbar berkata, pihaknya mendapat kerjasama baik dari semua agensi dan persatuan itu yang banyak membantu menjayakan program ini, seterusnya berjaya memasak 10 kawah bubur lambuk. Tahun ini tahun yang kelima saya rasa saya mengadakan program bubur lambuk, dan untuk tahun-tahun yang akan datang, jangan kata orang dah kita mulakan, jangan kita berhentikan, kita teruskan untuk masa-masa akan datang, untuk kebaikan semua dan untuk kesempurnaan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Pada masa yang sama, TM turut menyumbang wang tunai sebanyak RM900 dan diagihkan semerata kepada 30 anak yatim yang tinggal di sekitar Sungai Udang. Penyerahan kepada semua penerima itu telah disempurnakan Pengerusi Jawatankuasa Negeri Had Ehwal Islam Datuk Yaakob Mat Amin merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Udang. Melaka maju 2010.